Penghantar barang yang ditahan sebelum ini selepas menyerahkan dompet milik warga China disambung. Reman sehingga 23 Jun ini bagi membantu siasatan selepas dakwaan wang tunai RM10,000 itu hilang. Ketua Polis Daerah Kajang, Asisten Komisioner Nazron Abdul Yusof berkata, lelaki itu disambung reman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Akbar sebelum ini melaporkan wanita warga China mendakwa kehilangan dompet yang mengandungi wang tunai RM10,000 ketika berada di sebuah pasar raya di Semenyih, sehingga tular di media sosial apabila dompet itu diserahkan. Semula seorang lelaki, bagaimanapun timbul pertikaian apabila dompet itu didakwa diserah lelaki itu dalam keadaan tanpa wang tunai terbabit. Susulan siasatan dijalankan bahagian siasatan jenayah. Ibu Pejabat Polis Daerah (PD) Kajang menahan seorang lelaki berusia 37 tahun